Hai geng, hari ni kita ada SUV baru yang baru masuk line up Chery Malaysia. Inilah dia Chery Tiggo Cross HEV, SUV dalam segmen B, tapi bentuk dia, design dia macam segmen abang atas. Tengok bahagian hadapan dia, grill dia nampak garang, agresif dan juga dengan signature dia bintang bergemerlapan. Bahagian LED dia pula ni nampak mata sepet macam mata rimau lapar ni, dan juga bumper yang garang, agresif dan urban. Jom tengok bahagian sisi pula. Di bahagian sisi dia kita akan nampak roof rail dia juga dengan skirt tebal dia, stance dia yang agak tinggi tapi tak nampak canggung, dan dia akan bagi dengan rim saiz 18 inci. Untuk bahagian belakang dia memang nampak clean dan smart. Okey, kita ada ducktail spoiler dekat sini dan juga ada LED yang zus daripada kiri ke kanan. Jom kita tengok bahagian boot dia pula. Macam ni. Kita buka. Okey, keluasan untuk dalam boot ini adalah 414 liter. Jadi kereta ni sangat sesuai untuk orang yang daripada kereta biasa nak bertukar pertama kali ke SUV dengan harga yang mungkin agak sedikit rendah tetapi dengan pengalaman yang agak premium. Cuma sikit je lah kelemahan dia. Dia tidak ada power boot. Tapi bagus juga untuk korang exercise tangan ni. Jangan malas sangat. Nampak? Dah tengok bahagian luar, mesti kau nak tengok bahagian dalam. Inilah dia Chery Tiggo Cross. Tadi aku dah sembang sikit dengan dia orang. Orang-orang Chery cakap ini adalah hybrid SUV yang dijangka akan dijual pada harga 100,000 ke bawah. Ini belum official lagi, tapi ini berita baik untuk korang bersedia. Pada aku sangat murah dan dengan apa yang dia bagi sangat premium. Nampak bentuk dia punya steering dengan soft touch dia, material soft touch dia. Kita boleh tengok juga bahagian panel dia, daripada infotainment hingga ke bahagian panel meter dia. Sangat smart, 10 inci. Bahagian aircon dia yang nampak minimalis tapi sangat cantik. Dan ini gear knob dia. Tak ke macam kereta mewah yang biasa korang tengok tu. Bahagian interior kereta ni juga dilengkapi dengan ambient light, dan aku tak akan lupa untuk bagi tahu pengalaman seronok aku di atas seat ini. Dan seat ini juga adalah semi sport ala-ala bucket. Nampak macam kereta sport car kan. Jadi itulah dia serba sedikit tentang Tiggo Cross HEV yang sebenarnya boleh pergi hingga ke 1000 km, dan di sebelah sini ada juga Tiggo 8 PHEV yang boleh pergi hingga ke 1200 km. Yang ini anjing ni, kalau korang mendapat budik Chery, korang dapat percuma. Tak payah pakai alam, bagi anjing yang jaga. Jadi kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, nak tengok sendiri depan mata, nak rasa sendiri pengalaman itu, datanglah ke Malaysia Auto Show 2025 di Maib Serdang dari 9 hingga 15 Mei. Datang, jangan tak datang.